Kena ikut tak ni? Kita bakat. Mula-mula bakat kotak. Tengok. Dia sayang kotak dia. Kalau hak tina bakat pipi. Ini minyak sauda. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata penawar segala penyakit kecuali maut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. 7 kali kan. Abang bagi mak makan, takut dia letih lagi ni. Bagi dia sihat sikit. Bagi dia sihat. Bukan mulut sat, bukan mulut sat. Nganga. 1 2 4 5 6 7 7 puas hati. Telan. Tahu pasal apa dia jaga tu? Pasal ni racun. Racun jin. Kau dah dengar video saya? Hang bagi aku makan racun. Sebab ni sunnah Nabi. Penawar segala penyakit kecuali maut. Dan lepas tu kita baca Al-Quran masuk dalam ni untuk bakar bapak jin. Pasal apa saya makan tak apa pun. Boleh urut belakang. Tak payah urut. Katok je. Dua apa bapak jin ni? Nauzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Tok lari dah. Bangkit tak boleh. Dah kain dekat ni ketat. Tok jangan lari. Dah. Kau tok lari dah ligan. Jangan takut dengan bapak jin ni. Dah duduk kain terkatik. Banyak dia tolong. Tok ni. Dia orang baik. Dah ada jin tu. Memang jin setan ni nak kacau orang baik-baik je. 2-3 pagi makcik dah datang Tok duduk dengan apa semua dia. Sebab tu lah kena cari Tok Wan. Tok apa? Tengok. Allah Ustaz. Buat teman minum kopi. Auzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Jin pertama masuk Islam, hampir dah duduk masjid, sembahyang jemaah di masjid dan belajar agama di masjid. Lagi hang kata aku zalim pula. Yang kedua, hang balik kat tuan hang. Boy, ni anak menakan aku ni. Hang balik kat tuan hang, Jin. Faham tak faham? Yang ketiga, aku bakar Jin. Kalau hang tak dengar, aku bakar. Mula-mula aku bakar kotak hang. Semua hidup hang tak boleh pakai lepas ni. Baru hang tahu. Duk kacau apa kami. Kami tak kacau hampa pun. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki